Kalau you tak rajin makan sayur, ni dia solution dia. Kita tak payah tengok sini. Masukkan aja bakteria baik ke dalam ni. 1 trilion ni sebenarnya ialah hanya 2.6% daripada keseluruhan bakteria dalam badan kita, hanya 2.6%. Produk kedua dia ialah Utsukushi. Utsukushi ni dalam bahasa Jepun dia ialah beautiful. Okey, ada banyak bahan, saya rasa ada 12 item kat dalam ni. Dan ini Utsukushi tu tadi ialah version kedua. Dia dah, maknanya AFC ni, dia dah keluar satu produk, bukan, itu makanlah kau, semua sekali tak. Saintis dia sentiasa mengimprove produk dia yang dah bagus. Itu tadi Jadi, apa ada kat dalam ni? Powerful ingredient kat dalam ni ialah probiotik, triple probiotik. Kita tahu tak, sebelum ni, kalau cakap probiotik, kita akan fikir apa? Yakult, sama. Saya akan fikir, alah beli Vitagen. Kita sebab ni dah ditanam kat dalam tu. Probiotik, Vitagen, Yakult. Tapi bila saya tengok 1 trilion, banyak apa benar? Kita rasa banyak tak? 1 trilion. 1 trilion ni lah 1,000 bilion. Banyak betul. Mana nak letak? Betul tak? Banyak gila je. Buat apa banyak? Letak banyak-banyak bakteria dalam badan kita. Untuk kita yang tak tahu, kita akan takutlah buat apa nak letak bakteria banyak-banyak dalam badan kita. Tapi you tahu tak sekarang, dalam badan you sekarang ada berapa banyak bakteria? Jawapan dia ialah 40 trilion dalam badan kita. Dan 1 trilion dekat kulit kita. Untuk defend. Kalau ada benda-benda yang bukan-bukan, dia yang bersilat dulu. Yang selebihnya kat mana? You tahu kan perut kita terbagi 3 kan? Perut, usus kecil, usus besar. Sebenarnya dalam perut kita yang banyak asid dengan enzim, bila makanan semua dia masuk dalam perut, yang banyak asid tu semua sekali, dekat dalam ni cuma 10 ke 100 bilion je. Dalam kita punya usus kecil pun sama, dan 38,000 bilion duduk dalam kita punya usus besar. Pernah dengar juga tak yang orang kata kalau makan burger, processed food ni semua tak bagus? You tahu tak kenapa processed food ni tak bagus? Badan kita ni sebenarnya dia tak suka kita makan burger. Kita suka, tapi badan kita tak suka. Yang kontrol kat badan kita ni, yang mengatakan perut kita dah kenyang, yang hantar SMS ke otak kata dah kenyang, tu sebenarnya bakteria kat sini. Jadi bila you makan processed food, dia dah dihancurkan dan diserap dalam saluran darah di sini dengan di sini. Dalam perut dengan usus kecil. Bila you makan burger-burger ni lah, benda-benda yang cepat-cepat, yang processed food, yang dia dah hancur-hancurkan, bila masuk dalam perut, dia cepat diserap dalam saluran darah. Dia dekat sini. Jadi bila berlaku dekat sini, cuma bakteria dekat dalam ni je dapat makan. Bakteria dalam ni kata, oi, kita pun nak makan je, oi. Tahu tak makanan dia apa sebenarnya? Makanan bakteria dalam kita punya colon, dalam kita punya usus besar ni. Sayur. Sayur, ulam-ulam, semua sekali tak? Banyak sayur-sayur hijau. Saintis di Amerika kata kita sepatutnya setiap minggu makan sehingga 30 jenis sayur setiap minggu. Dia nak buat taman kat dalam tu. Kan 30 kan susah. Kalau you dapat antara 10 ke 15 pun dah cukup lah. Macam saya pergi kat pasar, nak kat RM15, bagilah saya apa ulam yang ada tu, nak bagi saya bawa balik lah. Jadi kita campur-campur. Jangan kita suka salad, hari-hari makan salad, je kan. Jangan kita suka brokoli, hari-hari brokoli. Dia cakap, bini aku ni hari-hari masak brokoli. Pengsan. Sebab apa? Kita jadi makan sedap je, selera je. Kenapa? Bila kita makan nasi, dia masuk dalam ni kan. Jadi bakteria ni makanan dia ialah sayur. Kalau kita makan karbohidrat dulu, kita makan nasi ke, kentang, fries ke, apa-apalah yang karbohidrat tu, selagi dia tak dapat sayur, dia tak hantar mesej ke otak. Aku belum kenyang lagi, kau masuk lagi. Itu yang sebab kita lepas makan, kita tersandar. Kenyang gila, rasa macam sampai sini. Sebab, selagi dia tak dapat dia punya sayur, dia kata, aku tak kenyang, kau masuk lagi lah. Itu sebab kita terlebih makan. Jadi cara yang betul, ialah macam, dia suruh makan, kan kita tak cakap makan kurang. Kalau you makan satu pinggan tu, you makanlah sepinggan tu. Tak ada halnya, makan. Tak ada hal. Kita tak cakap makan separuh jangan makan full Makan. Apa yang kita biasa makan tu makan. Tetapi apa yang kita minta you buat ialah tukarkan ke habiskan sayur dulu. Jadi yang sampai dekat dalam perut kita ni, sayur dulu kita hantar. Lepas tu kita masukkan protein. Sama ada ayam ke, telur ke, ikan ke apa-apa. Dan akhir sekali, baru nasi. You tengoklah, you cuba seminggu, you tengok portion yang you biasa makan tu tak habis. Saya dah cuba. Dan berat badan saya dah turun daripada 73 ke 66.
dalam masa 3 bulan. Tak ada paksa-paksa punya, tak habis. Bukan sebab nak jaga badan, nak kurus, nak slim, nak handsome, tak. Sebab yang betul-betul tak habis. Sebab kita dah masukkan sayur dulu dalam badan dia. Maknanya kita dah bagi pada dia makan, dan sebab apa? Dia ada diproses di sini, diproses dan sini, dan ada untuk dia proses. Tahu tak apa jadi kalau you punya tak ada bagi sayur dekat dia? Dia kata you punya nasi ke ayam ke dah diproses di sini, dah diproses. Dia tak ada apa nak makan. Kalau dia tak ada apa nak makan, you tahu tak dia buat apa? Dia makan you punya usus. Dinding usus tu dia makan. Itu yang buat dia berlubang. Bila dia berlubang, sebelah sini dia apa? Saluran darah kita. Itu yang buatkan kita kena eczema lah, kita kena yang jerawat lah. Kalau kata yang kilang-kilang yang obat jerawat, dia kata sapu je kat sini. Kalau doktor-doktor kulit, dia kata cucuk je steroid. Tapi tak selesaikan punca masalah. Okay. Kalau you tak rajin makan sayur, ni dia solution dia. Kita tak payah tengok sini. Masukkan aja bakteria baik ke dalam ni. 1 trilion ni sebenarnya ialah hanya 2.6% daripada keseluruhan bakteria dalam badan kita, hanya 2.6%. Yang dekat dalam ni kita betulkan ni tadi. Okey, ni satu, ni cerita ni. Ini dua ialah kalau orang Jepun ni kalau dia kena kanser ataupun tumor, dia akan bergantung 55% kepada ubat hospital, 45% macam tu dia dah ada suplemen-suplemen yang dia, dan salah satu ialah fukoidan. Fukoidan ni ialah seaweed di laut Jepun. Tapi dan dalam ni Takara Kombu ni ialah dekat perairan Hokkaido. Dah ada banyak kajian. In fact sekarang ni orang putih daripada negara barat pun datang untuk buat kajian dekat Fukoidan ni tadi. Dan Takara ini ialah nama saintis yang jumpakan jenis seaweed yang di perairan Jepun. Sebab di Hokkaido tu ada macam jenis tumbuhan. Macam kita ada durian, kan? Ada durian kampung lah, yang dekat Penang rasa lain, dekat Raub rasa lain, dekat Terengganu rasa lain. Sama juga. Jadi dia jumpa satu yang paling tinggi sekali, yang paling efektif untuk sakit kanser dan tumor. So, ini daripada hasil kajian. Dan ini dah ada dalam usul kursi tadi. Yang ketiga ialah, ini orang perempuan paling suka. Sebenarnya yang ini lebih kepada kecantikan, yang untuk repair. Solmer DNA ni dari segi sains, kenapa kita kena makan solmer DNA? Sebab kita selalunya menyalahkan, kalau kita sakit kita salahkan apa? Makanan kan? Tapi ini bukan semua salah makanan. Dia ada salah daripada kita punya alam sekitar. Cuba bayangkanlah, orang duduk yang dekat Kuala Lipis ke dengan orang duduk dekat KL. Dia punya kesihatan ni macam mana? Beza kan? Udara dia berbeza kan? Itu tadi. Jadi banyak kerosakan DNA pada kita sekarang ni akibat kalau kita duduk dekat dengan kilang-kilang, ada pollution dan sebagainya. Daripada udara kan? Itu tadi. Jadi ini tadi dibantu dengan solvent DNA dalam usus gusi ni. Ini macam-macam bahan ada kat dalam ni. Saya bincangkan bahan yang penting je. Black garlic. Ada orang beli suplemen black garlic sebotol, simpan black garlic. Ada dia punya khasiat-khasiat dia banyak. Saya akan bantu dengan ni. Vitamin D untuk yang nak serapkan untuk tulang kita, makanan nak convert dan sebagainya. Dah ada kat dalam ni. You tak payah beli vitamin lain. Semua dah lengkap kat dalam ni. Okey. Resveratrol daripada kulit-kulit, daripada grape dan sebagainya. Memang mahal. Kalau beli ada brand yang daripada ash tu sampai berapa sebotol? 500 sebotol. Resveratrol. Resveratrol ni je sebotol RM500. Tapi semua dah ada kat dalam ni. Dia dah masukkan semua dekat dalam ni. Jadi ada banyak. Kiwi seed extract, kombu fukoidan dan sebagainya. Jadi ini banyaklah. Jadi kalau yang selalu cari ni, sama ada perempuan yang nak kulit dia cantik, dengan orang yang ada tumor, yang ada tumor thyroid dan sebagainya, ataupun yang sakit kanser. Okey, ini dia punya pattern. Saya tak payah cakap lah, saya touch sikit-sikit lah. Dia anti-tumor. Ini anti-tumor tadi, ini daripada fukoidan tadi. Immune activating effect yang untuk autoimmune tu tadi. Jadi dia dah buat kajian dalam makmal dan dia dah dokumentkan yang kita sendiri boleh baca. Hepatitis C ni lah apa tau? Kita masalah di Malaysia ni banyak makan, malam-malam ni kita makan lagi. Kan? Lepas pukul 8, kalau pukul 9, pukul 10, 11 tu orang kita masih lepak mamak lagi kan. Apalagi kalau member belanja. Jadi apa yang terjadi ialah dia convert glukos tu tadi kepada lemak dan dia berkumpul di hati. Dan ini kalau ada kanser tu tadi, kalau kena radioterapi ke kemoterapi dan sebagainya, dia akan biasanya akan lemah, tak ada semangat, tak memayam, nak muntah dan sebagainya. Dia dah ada pattern, sangat-sangat membantu dengan usus kursi dia tadi. Yang SARS tu tadi untuk kita punya paru-paru. Pattern ni bukan pattern Japan. Untuk SARS tu, dia lebih ke pattern di Amerika sana. Okey, di US, dan doktor daripada Jerman. Dia sendiri datang ke Indonesia dan dia dah kaji usus kursi ni. Dia kata dia fokus on complementary medicine di Jerman. Dan dia punya komen ni lah, usus kursi ini adalah satu produk yang ajaib. Ini kita tunjuk testimoni lah. Jadi ada ketumbuhan kita tadi, dah sekarang
yang dekat dalam AFC ni, kalau you ada testimoni diri you sendirilah, siap-siap untuk kaya lah. Sebab diri you sendiri testimoni. Jadi orang yang mengidap penyakit yang sama, you dah lalu dan sukses, orang akan ikut you berdiri lah. Itu yang saya nampak di belah-belah Indonesia tu tadi lah. Jadi kadang-kadang ujian daripada Allah Ta'ala tu, kadang-kadang dia nak bagi hadiah dengan cara lain. Jadi Wallahualam. Okay, ini tumbuhan dekat kepala. Sampai boleh tumbuh rumbut balik. Jadi, ini macam setengah orang kata, dia ada ketumbuhan dekat mata tadi, alah tak ada pun datang mata balik. Betul tak? Ada orang kata, tak dapat mata balik pun. Tapi sebenarnya kita patut tengok ialah, daripada sini, tak merebak ke seluruh badan. Maknanya benda tu stop di situ. Tu pun dah cukup banyak. Okay, ini di bahagian lidah. Okay, ni autoimmune.